Masih ramai yang kurang jelas tentang konsep belian emas dengan public gold. Sebenarnya, konsep dia sangatlah mudah. Semua pelanggan beli emas, pasti dapat emas dekat tangan. Contohnya, dekat tangan Fiza ni, gold bar 20 gram yang berketurunan 99.9. Harga dia sekitar RM12,000. Macam mana kita nak dapatkan emas 20 gram ni? Okey, kita ada dua pilihan. Pertama, jika kita ada simpanan sekitar RM12,000, kita boleh terus beli gold bar 20 gram ni. Yang kedua, jika kita belum ada duit yang cukup untuk bayaran penuh, kita boleh menabung dekat dalam akaun Emas-Gap ataupun Gold Action Program. Kita hanya perlu simpan sikit-sikit ikut pada bajet poket kita. Setiap simpanan direkodkan dalam bentuk grade emas dan bila dah cukup 20 gram, dekat dalam akaun kita boleh arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 20 gram yang macam ni. Untuk emas 21.25 gram, penghantaran dibuat terus ke alamat kita menggunakan post by insurans. Tapi untuk item yang lebih besar, kita perlu set temu janji melalui apps untuk ambil emas dekat mana-mana syarikat public gold seluruh Malaysia. Dan yang paling penting, semua prosesnya dibimbing oleh dealer terlatih public gold. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang siap dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.